Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat Jastera, bertemu lagi saya Zaza. Kali ini Zaza ingin menceritakan tentang kisah yang viral sekarang ini, iaitu kisah kedai kopi popular yang dikatakan berlaku pergaduhan di antara pekerja kedai kopi tersebut dan pelanggan warga asing, dan menyebabkan video antara mereka bergaduh itu tular di media sosial dan diharapkan tidak diwar-warkan gambar sebenar mereka. Ini kerana ramai mengatakan memang pelanggan adalah yang terbaik perlu dilayan, tetapi kadang-kadang pelanggan juga boleh menyebabkan peniaga merasa susah. Ini kerana apabila pelanggan warga asing itu yang berasal daripada China telah membuat sesuatu yang tidak baik dan termasuklah menyimpah pekerja kedai kopi popular tersebut dengan air kopi, dan kisah itu tular. Dan disebabkan kisah itu, pihak pengurusan kedai kopi popular itu telah mengambil tindakan membuat laporan polis. Apapun, semoga baik-baik saja. Okeylah, kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa terus subscribe, like, share dan komen YouTube kami. Kita tak selalu.